Hai rakan peniaga di luar sana, saya pasti ada di antara anda yang tengah mencari serbuk minuman pelbagai perisa ataupun premium seperti perisa avocado, pistachio, red velvet, taro yam dan juga coklat. Saya akan berkongsikan beberapa tips untuk anda mencari serbuk minuman yang terbaik. Tips yang pertama, anda kena beli serbuk minuman dalam kuantiti ataupun jumlah yang kecil terlebih dahulu. Untuk ini, anda dapat melakukan R&D sendiri dan juga mencipta menu anda terlebih dahulu. Cari yang boleh beli dalam packaging yang kecil ataupun yang boleh beri anda sampel. Yang kedua, pastikan anda cari serbuk minuman yang tak ada chemical reaction di dalamnya. Bila anda cuba serbuk minuman yang anda beli, jika ada terasa pelik dekat tekak, anda boleh cuba serbuk minuman yang lain dan pastikan ia kena dengan cita rasa anda. Okey, yang ketiga, anda kena cari serbuk yang tidak mempunyai gula yang banyak ataupun dominan dalam kandungannya. Anda boleh check dekat ingredients atau bahan dalam packaging tu. Jika gula adalah bahan yang pertama, bermaksud gula adalah kandungan yang paling banyak dalam premix itu. Daripada anda menggunakan serbuk tu, baik anda bancuh gula sendiri kan. Lagipun, gula yang banyak tidak baik untuk kesihatan. Gula juga akan mengganggu perisa sebenar yang anda hendak. Okey, yang keempat, anda perlulah cari serbuk minuman yang tak perlu digunakan secara banyak. Serbuk minuman yang berkualiti adalah serbuk minuman yang perlu digunakan dengan kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, daripada anda membeli serbuk minuman yang murah tetapi anda perlu menggunakan dalam kuantiti yang banyak, dia sama je macam anda beli serbuk minuman yang mahal tetapi anda menggunakan dalam kuantiti yang sedikit. Seterusnya, anda carilah serbuk minuman yang tak perlu menggunakan bahan tambahan yang lain secara banyak. Contohnya, serbuk tu anda perlu menambah gula, anda perlu menambah susu, krima, susu cair dan sebagainya dalam kuantiti yang banyak. Carilah serbuk yang sudah mempunyai kandungan gula, krima di dalamnya supaya ia mudah dan juga membantu anda punya kos. Dan yang keenam, janganlah anda fanatik dengan warna dalam kandungan serbuk minuman anda. Itu hanyalah food colouring sahaja. Ada je serbuk red velvet tetapi warna dia coklat. Sama juga seperti vanilla blue, warna dia je biru tetapi perisa dia adalah perisa vanilla. Apa yang penting ialah dari segi rasa. Jangan anda nampak benda tu warna pelik je sikit, anda tak mahu menggunakannya. Apa-apa bergantung kepada rasa. Okey, yang terakhir ialah cari serbuk minuman yang mempunyai kualiti rasa yang konsisten. Janganlah cari serbuk minuman yang dia sentiasa berubah-ubah rasa dia. Apabila anda beli hari ini rasa dia lain, esoknya rasa dia lain. Melainkan dia cuba untuk improve dia punya formula, anda bolehlah padan dan sesuaikan dengan resepi anda bila dia melakukan perubahan. Jadi, kalau anda kat luar sana keliru nak gunakan serbuk apa, gunalah serbuk Mixlar. Dekat Mixlar kita ada pelbagai perisa. Anda boleh tengok dekat ruangan description, tekan link yang disediakan, ada pelbagai pilihan perisa yang anda boleh pilih. Kami juga ada sediakan sampel jika anda inginkan sampel kurang daripada 1 kg. Sebab kebanyakan packaging kita adalah 1 kg ataupun 500 gram. Kalau anda nak kurang daripada itu, anda boleh request sampel daripada kami.